Assalamualaikum sahabat-sahabat, selamat pagi semua. Hari ini kita nak sambung edisi semalam. Itu satu lahan dengan lebih daripada satu kemasukan. Ini kita bincang di ladang kelapa sawit. Ladang kelapa sawit 10 hektar, dia boleh bermacam-macam lagi aktiviti selain daripada pendapatan daripada kelapa sawit. Di lahan tanah sendiri ni, ni tengok ni rumput-rumput ni. Ini baru dia itu baru spray. Kalau kita tak spray racun, jadi rumput ni kita boleh bela kambing. Kambing yang paling sesuai di ladang kelapa sawit ialah Barbados. Dalam 10 hektar ni kita boleh bela 10 betina satu jantan dengan harganya pakej sebelah ekor satu jantan 10 betina ni dengan harga RM10,800. Jadi dalam tempoh dalam itu kita bela sini, dia kambing ni dia kita beli kami darah dia itu 5 bulan. 5 bulan makna 155 hari dia beranak lah. Kalau kita ambil itu. Jadi kambing ni kalau kita bela dalam masa 2 tahun dia boleh 3 kali beranak. Dalam 5 tahun dia boleh indukkan, dia boleh beranak 7 kali. Jadi kalau kita bela 100 itu 10 campur 1 dalam masa 5 tahun, kita akan dapat 144 ekor indukkan campur anak-anak lah. Jadi dengan asumsi kematian dia 30%. Dia masih hidup ada 144 ekor. 144 ekor tu dengan nilai dia itu 100,000 itu 100,000 lebih, modal dia 10,000 lebih. Dengan asumsi bahagi dengan 5 tahun, pendapatan dia sebulan lebih kurang RM1,950. Ini apa yang telah dibuat oleh sahabat saya di Jerantuk. Jadi itulah, jadi pola fikir peneroka ni kalau pekebun kecil kalau kita ubah banyak, dia boleh buat pendapatan sampingan daripada kelapa sawit. Ni daun-daun yang kering ni, Barbados dia minat makan. Jadi setiap musim, masa pemotongan kelapa sawit, daun dia dipotong sekali dengan buah. Ini daun dia boleh bagi makan untuk kambing Barbados. Okey, assalamualaikum, dah sama-samalah kita berfikir.